rasa mengingatkan cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya masih lagi bersemangat untuk meneruskan cerita tentang mata. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan apabila menonton nanti share podcast ini, cerita pada kawan-kawan, kerana rakyat Malaysia mesti tahu tentang penyakit-penyakit mata. Okey? Dan seperti yang saya selalu nyatakan dalam episod-episod yang lalu, saya di Malaysian Association for the Blind sangat-sangat beruntung kerana tetamu-tetamu podcast ini terdiri daripada pegawai-pegawai dan juga sukarelawan dan juga orang-orang yang bertugas di Malaysian Association for the Blind ataupun Persatuan bagi Orang Buta Malaysia. Selamat pagi Dr. Lim. Selamat pagi semua. Apa khabar? Sehat. Terima kasih kerana sudi menjemput saya datang ke program ini. Okey, Dr. Lim ni Lim Tian Hong. Doktor berasal dari mana? Oh, saya berasal daripada Taiping. Oh, Perak. very nice town. Very peaceful. Right? So, doktor, cerita sikit latar belakang doktor sebelum masuk ke MAB. Okey. Saya mula pendidikan sekolah pendidikan khas saya ketika saya berusia 12 tahun, iaitu I think 1994. Yeah. Okay. So 1998 is my tingkatan first time. Yeah. 1998. Yeah, during the Commonwealth, that's my first time visit MAB. Oh, okay. Masa tu saya ingat saya tingkatan 2. Sebab saya beli teleskop. Itulah pengalaman saya pertama kali saya menjejak kaki dekat MAB. Masa tu doktor student up. Yes, masa student. Budak sekolah. Budak sekolah lagi. Budak-budak lagi. Budak-budak lagi. Sebab masa itu embosser masih sangat limited. Sangat limit lah. Penggunaan komputer saya tak tahu. So, untuk sambung belajar, so I terpaksa pergi cetak buku, cetak besar, and then pakai teleskop untuk baca satu-satu. Okay. So, masa sekolah rendah, sekolah menengah, semua di Taiping? Tak. Saya sekolah rendah dekat St. Nicholas Home. Okay. Bila saya selepas habis, saya ada dua terms, dua kali pengalaman sekolah rendah saya. Term pertama, sekolah pendidikan rendah Cina Hualien dekat Taiping, iaitu sebelum saya jadi OKU penglihatan. Okay. Selepas saya jadi OKU penglihatan, ketika saya berusia 10, usia 12 tahun, saya lanjutkan darjah 5 dan darjah 6 dekat St. Nicholas Home situ. Okay. Bermaknanya saya ambil 2 kali UPSR lah berbanding dengan orang biasa. Oh ya. Yeah. Okay. Lepas tu sekolah menengah di mana? Saya sekolah menengah dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Haji Zainal Abidin. Di mana? Dekat Penang juga. Penang juga. Daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Lepas tu sambung dari tingkatan 6 ke atau macam mana masa saya tu? Saya sambung sebab result SPM saya hebat. Tak ada hebat bagaimana, setakat cukup makan lah. Okay. Setakat cukup makan, jadi saya sambung dekat tingkatan 6 dekat St. John Bukit Nanas. Oh, itu sekolah saya dulu. Oh, ya ke? Dapat kita alumni juga ya. Saya sambung situ ketika 2004 lah. Dan 2005 saya habiskan saya punya STPM. Keputusan taklah berapa bagus. Setakat cukup makan, setakat 2A, 2B lah. So, saya ditawarkan, first offer saya actually adalah business study, pengajian perniagaan dekat UUM. Universiti Utara Malaysia. Sebab masa itu peluang untuk OKU penglihatan menyambung pelajaran ke peringkat universiti tidaklah seluas macam sekarang. Jadi saya pergi situ hanya lebih kurang 1 bulan. 1 bulan lebih sahaja. So saya ditransferkan ke Universiti Malaya untuk tapi khusus
telah ditukar kepada bidang economics lah. Economics. Betul. Okey, Universiti Melaya. Ya. Sinilah Lembah Pantai. Ya, betul. Oh, itu pun alumni saya juga. Oh, nampak ke kita? I Okey. see. Hmm. Okey, setakat itu dulu. Okey. Hmm. Jadi kan sebenarnya tadi bila saya dengar apa namanya Dr. Lim cerita tadi, umur Dr. Lim berapa tahun tadi yang masuk sekolah rendah tadi? 12 tahun. 12 tahun, ya. Masa tu dah jadi OKU. What happened? Saya 10 tahun. What happened? Ketika saya 10 tahun, saya telah mengalami satu kemalangan, ya. Iaitu tak sampai beberapa saat, saya daripada orang normal terus jadi orang OKU, penglihatan terus. Ya. Masa tu umur berapa tahun? 10 tahun, darjah 4. Akbar. What actually happened? Okey. Saya terlibat dengan kemalangan jalan raya lah. Saya seperti yang dibagi tahu, saya lahir di kampung, ya, Taiping ketika awal 1990 lah, 1980 ya. So biasalah budak kampung kita pun kerap kali ya, basikal ke sekolah. Okey. So saya masih ingat lagi pada hari kejadian saya, ya, membantu kawan saya ambil buluh, ya, beli buluh sebab kita nak buat tanglong. Tanglong. Ya, betul. Okey. Sebab ketika tu pesta tanglong kan. So cikgu nak ajar kita buat tanglong lah. So saya tolong kawan saya, ya, beli buluh daripada kedai. So saya pergi masa saya ada bahan dekat tangan, saya selamat. Saya selamat sampai ke sekolah. Dan hari kejadian kemalangan saya hari Jumaat juga. So bila saya balik, tangan dah kosong dah. Itu kena langgar. Saya dilanggar oleh bas sekolah. Allah. Jarak kemalangan dengan rumah saya kurang daripada 100 meter sahaja. So situ yang saya kena langgar. Lepas bukan dilanggar, saya dihiris juga lebih kurang 10 meter. Aduh. So jadi bila saya pergi hospital, memang belakang badan saya dia penuh dengan bunga-bunga roda kereta lah, bas itu. So selepas saya bila saya dilanggar, semasa dalam perjalanan, saya sedar, ya, dalam bas yang hantar saya pergi situ adalah jiran saya. Bila saya dalam perjalanan, I memang sedar, ya. Bila sedar, I memang tak nampak dalam keadaan gelap dah. Okey, Dr. Lim. Tadi Dr. Lim kata masa Dr. Lim balik daripada sekolah, doktor kena langgar bas sekolah. Cuba cerita sikit. Bila kena langgar tu, which part of your body was hit very badly? So, bila dia langgar daripada belakang, ya, sebab masa dia corner, bas itu dia corner, I rasa dia tak berhenti. Dia terus bawa laju. So, saya dilanggar daripada belakang lah. So, bila dia langgar saya ke belakang, so saya terhempur ke depan. Ini yang menyebabkan tengkorak saya pecah dan dalam bahagian otak mengalami pendarahan yang sangat teruk, ya. Ketika saya dibawa keluar daripada bawah, ya, bas itu, mata saya kedua-dua mata saya keluar darah, hidung pun keluar darah, dan muntah-muntah darah, telinga pun ada air darah mengalir keluar, tak berhenti. Tapi doktor sedar masa tu? Masa itu saya sebai saja, saya itu tak sedar beberapa minit. Lepas tu saya sudah sedar. Saya masih boleh ingat lagi semasa, ya, saya dihantar pergi ke hospital. Actually yang hantar saya itu adalah doktor dentist, ya. Sebelah rumah saya sahaja, jiran saya sahaja. Dah dekat nak sampai rumah, dah kena. 100 meter lagi, kurang daripada 100 meter lagi sudah sampai rumah. Aduh. Lepas tu doktor masuk ke hospital, masih sedar? Ya, saya masih ingat lagi, ya, dalam perjalanan saya pergi ke hospital, yang membawa saya pergi ke hospital actually adalah seorang nurse. Daripada private hospital lah, nurse itu. So pertama saya sedar, saya tanya satu soalan saja. Saya masih ingat lagi sampai sekarang. Tangan saya, kaki saya patah ke tidak? Tanya nurse tu? Yes. Dia kata sabar, you semua okey. Kaki tangan semua tak patah.
Tapi nanti you pergi hospital, you akan okey balik semua. You jaga periksa jangan tidur. Dia asyik cakap-cakap dengan saya. So, bila saya pergi, saya tak pasti sama ada saya masuk ke emergency room ke atau apa sebab masa itu masih kecil. Ya. Saya masih tak tahu. And then saya masih dalam ingatan, saya dalam hospital, saya ada bercakap dengan mak saya ketika mak saya datang ke hospital Taiping. Okey. Berapa lama di hospital baru doktor sedar bahawa doktor dah hilang deria penglihatan? Saya lebih kurang pukul 10 macam itu. Saya dibawa keluar daripada hospital, general hospital lah. Saya pergi ke private hospital untuk buat pembedahan otak. Ya, I think pembedahan otak itu start pada 11 saja sampai ke hospital swasta. Almost I think 12 o'clock something. Ya, saya buat pembedahan otak. Ya, sebaik saja pembedahan otak sebab perubatan 30 lebih tahun sebelum itu, 1990s, I think kos lah banding dengan sekarang. Sekarang jauh lebih canggih dan lebih efektif lah. So masa itu sebaik saja saya buat pembedahan, saya tak sedar diri, saya koma. I think saya dekat ICU situ, menurut parents saya bagi tahu saya lebih daripada 3 bulan. Oh, Ya, 3 bulan koma. Ya, ke ICU situ. Allahu Akbar. Sebab bila saya koma, sebab selepas buat pembedahan otak, saya dijangkiti oleh bakteria. Okey. Sebab pandai cakap sampai saya dibawa keluar, actually bukan doktor bagi keluar. Sebab I punya parents kehabisan wang. I see. Sebab bil itu lebih kurang boleh pada masa itu boleh beli 2 biji rumah dah. Okey. So- Itu hospital swasta. Ya, hospital swasta. Okey. Jadi lepas you recover from the coma situation, you dah tak nampak apa pun. No, actually bila keluar daripada hospital saya masih terus koma. Ya, actually like the vegetable life dah masa itu. Okey. So, bila nak makan, bukan makan nasi, so makan air susu. So, kena mak dengan aunty saya ataupun I punya parents, dia terpaksa kopas saya punya mulut and then mereka suap dengan sudu. So, dan masa itu, lidah saya memang kecut, tak jumpa lidah langsung. So, bila buka mulut, terus jumpa kelongkong sahaja. So, jauh dia orang bagi susu, minum, ya, sampai satu hari saya demam panas, ya. So, mak saya sangka saya biasa punya Demam. flu lah, ya, demam lah. So, dia lap badan saya, tiba-tiba dia terpicit, nana keluar daripada kaki. Allah. So, jadi dia baru perasan lupa-lupa luka kaki saya dah bertambah terus dah bengkak dah. So, bila kes macam itu, so saya dibawa ke klinik dekat Taiping lah. So, doktor itu bersihkan luka. Dia bagi tahu saya, mak saya tak tahu tengok anak you nasib ke tidak sebab luka itu memang sangat dalam. So, bila kali kedua doktor itu buat pembersihan dekat kaki, doktor kata memang kena buat pembedahan. Buang isi yang luput. Sebab kalau tidak, demam tak akan turun. Kemungkinan besar juga akan membawa kepada maut lah akibat daripada jangkitan. Dua-dua kaki ke sebelah? Sebelah kaki saja, sebelah kaki kiri. Okey. So, tetapi doktor itu bagi tahu, bila buat pembedahan, tak semestinya berjaya. Sebab luka itu sudah sampai tulang. Dan doktor pun kata, kalau selepas buat pembedahan, masih lagi demam, tak turun, tak pulih-pulih, next solution, kena gergaji kaki. Kalau nak selamatkan nyawa lah. Sebab kalau tidak, kuman terus sambung merebak, satu hari akan bawa maut lah. Dan bila buat pembedahan, doktor pun bagi tahu juga, tak janji bila okey boleh berjalan. Sebab tulang nana itu sudah sampai kepada tulang dah. Okay. Selepas buat pembedahan, syukurlah. Selamat ya. Saya bila start sedar selepas terima lawatan TCM, traditional Chinese medicine, kaedah acupuncture dengan tusuhan jarum halus lah.
of course lah ya, tak macam TV ya. Sekali cucur jarum, saya terus buka mata, terus boleh bangun ya. So, bila tusuk, I think rawatan kali kedua, sebab rawatan dia 3 hari sekali. Ya, I think kali kedua, saya sudah ada sedikit, orang kata ada respon lah, boleh jari sudah boleh bergerak, and then selepas 4 kali ke 5 kali saya sudah boleh buka mata, macam sudah sedar lah. Tetapi of course lah pertuturan, sebab masa tu Rida pun tak berapa okey lagi, so tak boleh check out lah, at least boleh sedar. Dan Tapi masa tu kan doktor, doktor masa tu the concentration was totally on your kaki. No, that time is You tak ada langsung terfikir mengenai mata masa tu. Masa itu sebab masih lagi dalam koma, so I parents see. saya pun tak tahu. So yang penting Okay. selamatkan nyawa dulu. Okay. This Sebab is kita to tak save tahu you. sama ada Ya. nyawa boleh selamat ke tidak. Ya. Sebab koma kan, dan masa itu demam panas, so doktor kata punca dia adalah jangkitan. I see. Ya. So they concentrated on your kaki dulu. Yes, betul. Turunkan suhu badan Okay. dulu. Okay. Bila doktor mula fokus on your eyes pula. Iaitu selepas saya jaga daripada koma lah. I think saya selepas buat pembedahan, so sebab luka itu sangat besar. Yes, almost I think 10 hingga 15 cm. Allahu Akbar. So memang dan dekat dengan lutut situ. So tak boleh jahit sebab luka dia sangat luas. So I terpaksa disimenkan lah. Okay, I simen lebih kurang sebulan macam itu. So masa itu memang kena angkut lah. Ya. Kena angkut 2 orang lah ya. Ya. So tiap-tiap kali seminggu kena buang buka simen, cuci luka, simen balik. So proses macam itulah, tapi itu parents saya bagi tahu sebab masa itu saya sudah tak sedar diri. Tapi syukurlah kalau sedar diri semasa proses cuci luka, saya tak tahu lah Sakit. sama ada sakit ataupun saya akan pingsan, saya tak Saya pastilah. pernah mengalaminya. Memang sakit. Dulu pakai simen kan. Berat sangat. Ya. Tapi kan nampaknya masa tu semua konsentrasi parent dan juga macam doktor kata, doktor sendiri tak inilah tak sedar. So all the focus was on your leg. Ya, sebab untuk selamatkan nyawa dulu. Sebab Okey, kalau ya. tidak, jangkitan itu akan bawa Okey. kepada maut. Pada ketika mana doktor semua fokus beralih kepada kehilangan deria penglihatan? Saya bila start daripada saya sedar, dan bila saya start boleh start bercakap dengan normal, baru kita start fokus pada penglihatan. Sebab pandai cakap, nyawa sudah ada dekat jasad lah. Ya. So tak boleh bangun, so kita baru start fokus pada mata lah. Okey. Tapi bila setengah tahun kemudian saya balik kepada neurologi yang saya buat pembedahan, buat selawatan susulan, dia sendiri pun terkejut. Sebab dia kata setakat dia buat pembedahan begitu banyak, dia tak pernah tengok pesakit lepas buat pembedahan otak, within 1 year boleh bangun jalan ke pejabat dia. Biasa kena pakai kerusi roda ataupun angkut masuk. Saya kata you yang satu-satu paling laki sebab you boleh jalan sendiri masuk ke pejabat saya. Lepas tu sebab masa TCM kan tak diiktiraf. So dia orang tanya parents saya pergi mana untuk terima rawatan. Tapi parents saya pura risau. Dia pula bagi tahu ini kita jumpa Dr. Momo lah. So lepas tu doktor itu pun cakap itu adalah kuasa Tuhan lah. Tuhan bagi dia peluang kali kedua. So jadi daripada situ I terima tusuhan lawatan tradisional TCM ya, lebih kurang 2 tahun. Okey, masa tu dah fokus kepada mata. Ya, sudah. Sebab Okey. masa itu, kaki pun sudah pulih. Okey. Pun boleh jalan. Okey. Boleh macam orang biasa. So, sudah bangun daripada orang kata alam lain. Okey. So, sudah ada
semangat. Okey, masa itu sebab I tak nampak, saya sangat sensitif bila orang sebut perkataan buta. So saya sangat marah, ya. So setelah saya sedar dari I think 2 ke 3 bulan, ya, cikgu sekolah Chinese saya datang lawat saya lah. Dia yang cadangkan kepada parents saya untuk saya masuk kelas, mengikuti kelas biasa bagi saya dengar. Tujuannya sebab dia kata nanti kalau you biarkan macam itu, nanti lama-lama dia akan jadi malas. So parents saya pun hantar saya tiap-tiap hari, mak saya bawa motor bawa saya pergi sekolah, pergi ikuti kelas lah. So memang waktu sekolah biasa saya dan pada masa tertentu kena berhenti lah sebab mau pergi untuk jumpa buat TCM. Ya. So sampai saya pun tak sedar sampai saya habis UPSR, sudah habis. Dan pada cuti panjang, ya. Cuti sekolah panjang, saya demam. So saya pergi klinik jumpa satu doktor India. Ya. Kalau tak silap klinik bersatu kah? Berpaduan kalau tak silap klinik itu. Tapi saya tak tahu I ingat silap ke tidak lah, ya. Doktor itu masa itu dia bagi tahu I punya mak lah, check up dekat hospital Taiping ada satu doktor pakar mata, namanya Dr. Yap. Dia kata you boleh bawa anak you pergi situ, tengok mungkin dia boleh bantulah anak kamu. Ya. Saya pergi. Besok I think sehari 2 I pun pergilah. Lepas tu doktor itu tanya saya, you mau sekolah lagi? Kata mau. I kata mau. I kata kalau you mau, saya hantar you pergi Penang, okey ke tidak? I cakap boleh. Lepas tu dia panggil nurse bawa saya pergi ke bawah, actually pejabat JKM dekat hospital situ. Daripada situ saya diurus lebih kurang 2 minggu, saya sudah masuk ke St. Nicholas Home lah. Okey doktor, tadi doktor kata a lot of focus was given on the masalah menyelamatkan nyawa doktor. Tapi setelah doktor dipulihkan dan sebagainya, barulah doktor fokus kepada rawatan mata pula. Cuba cerita macam mana perasaan doktor bila doktor tahu yang doktor dah hilang penglihatan. Pada mula-mulanya saya seperti pesakit biasalah. So parents, doktor pun kata sabar-sabar, you boleh nampak, you boleh baik, ya. So I mula-mula terima tusuhan jarum oleh TCM, iaitu rawatan akupuncture. Mula-mula memang nampak progres lah. So daripada TCM tu untuk rawatan mata. Betul. Okey. So mula-mula saya nampak gelap. Lepas tu saya nampak macam nampak cahaya tau. Lepas tu saya start nampak bayang-bayang. Apa yang dia buat tu? Dia cucuk dalam mata ke apa yang dia buat? Dia pakai jarum untuk cucuk bahagian otak, bahagian di sekeliling mata. Ada kalang-kalangnya dia akan cucuk dekat tulang belakang. Macam tu ya? Betul. So dia akan pakai jarum cucuk, lepas tu dia akan sambung kepada elektrik, ya, I think bateri untuk membantu peredaran darah. Okey. So masa itu 3 hari saya akan pergi buat lawatan sekali. Of course kita akan makan ubat herbal lah. So akan jadi tusuhan macam itu terus menerus dah sampai 2 tahun lebih sampai saya masuk St. Nicholas Home. Ada progres ke? Ya, masa itu memang progres lah. Bayangkan saya tak sedar diri, koma. Lepas tusuhan 2-3 kali saya sedar daripada koma. Lepas tu start tucuk. Masa itu lepas bangun koma saya memang tak boleh berdiri, ya, tak boleh jalan juga. Sebab badan agak lemah. So daripada tusuhan itu saya makin sihat, sudah pulih. Pendek cakap nyawa sudah berada dekat jasad lah. So masa itu start lah tu lawatan mata. So tusuk mata. So daripada tak nampak 2 bulan mata gelap, saya mula nampak bayang-bayang hitam. Ya. So dengan boleh beza, boleh baca berapa jari. Lepas tu saya nak daripada situ saya akan start boleh nampak objek punya color. Ini semua melalui TCM. Betul. Traditional Chinese medicine. Ya, tusuhan this is jari. alternative. Yes, akupuncture. Akupuncture. Ya. Okey. So, berapa lama proses rawatan TCM ni? Saya ambil 2 tahun 2 lebih. tahun. Ya.
Okay, sampai saya pergi ke Star St. Nicholas, saya pun terus juga saya buat lawatan lah. So sampai doktor itu kata sebab sudah beri lawatan lama, okay, nampaknya dia sudah berhenti di satu tahap. Mungkin otak kita cera sampai situ dah tak boleh lagi tambah kemajuan lah. Dia panggil saya tak payah datang. So of course lah ya, sebagai parents, dan saya pun masa itu masih muda lagi kan. So Masa tu baru baru 18. tak sampai 18, 15 ke 16 tahun macam itu je. Okey. So kita pun terus lagi cari doktor TCM yang lain lah untuk sambung, untuk terima lawatan. Tapi setakat sampai situ sahaja. So progress dia tak pergi dan naik tak turun lah sampai sekarang lah. So boleh nampak sikit-sikit bayang-bayang dan boleh macam color, boleh macam objek lah. Daripada gelap langsung lah. Apa namanya tadi, cerita lebih sikit daripada satu TCM ni, dia fokus kepada certain area. You said just now at the back, your backbone. Ya. Lagi Otak. otak, Tengkorak otak, bahagian mata, bahagian mata. bahagian tangan, bahagian kaki. Dia lebih kepada saraf ke atau macam mana? Dia lebih kepada saraf. Saraf. Dan satu-satu kali prosedur tu berapa lama? Dia bahagi kepada dua. Okay. Kalau dekat tulang belakang lebih kurang setengah jam. Uish. Dekat dengan mata, dengan otak, it's almost 30 minutes lah, 30 minit macam itu. Ui, lama juga ya ya. satu-satu sesi. Betul. Tapi kalau doktor tradisional TCM, memang actually you tak rasa sakit pun. Okey. You tak rasa sakit. Lagi ringan daripada kita ambil cucuk jarum yang biasa. Okey. Tak sakit. Dan yang peliknya dia cabut tak ada pendarahan. Okey. There's no blood come out. Okey. Tapi tak semua orang dapat melalui TCM. Saya dapat tahulah. Okey. Mungkin you are the lucky one. Lucky. Okey. Lucky in the sense that you are able to adapt to the apa namanya, cara perubatan TCM. Ya. Dan makan herbal tu pun ada tak masa tu orang kata pada doktor sabar, dan this TCM takes a very long. Ada. Apa perasaan doktor masa tu? Ubat herbal ya berbeza dengan ubat moden ya. Kuantiti dia lebih banyak lah, mungkin satu mangkok ya. Oh, Yes. Dan of course lah ya, kita sedia tahu ya, kalau ubat itu bukan manis lah, sangat pahit. Kalau hitam pekatnya sangat pahit ya. So ada ramai orang juga bagi tahu, you jangan ambil banyak sebab ini high chemical, dia mungkin menyebabkan you sakit lain. Dalam hati cuba ada satu je lah. Kalau saya tak minum satu, mungkin saya tak perlu hidup. Itu satu. Dua, dengan harapan lepas minum saya nampak balik. So saya pun minum. Okay. Maybe macam ni, instead of cepat tak nampak, maknanya progressively, slowly dia slowkan kehilangan deria penglihatan tu. Adakah doktor merasakan itu masa melalui proses rawatan tu? Masa proses lawatan tu, dia memang slow boleh nampak. Bukan tak nampak. Dia slow pertama boleh nampak lebih lihat, lebih jelas dan nampak lagi jauh daripada lagi jauh lah. Pada asalnya saya nampak objek dekat macam ini je. So lepas tu kemudian lagi jauh, and then objek besar saya akan start boleh nampak lah. Then what happened? It deteriorated again. So far thanks God lah, belum deteriorated punya situation happen lah. So now what can you see? I can see nothing, stay there. Really? Wow. Of course, I just see the shadow lah. So, tapi tak boleh nampak hidung, mata, semua saya tak nampak lah. I will see one object stay in front me. Okay. So you are category B1, B2 or B3? Actually, I between B1 and B2. Okay. So sebab kalau I tak boleh cam orang, I tak pasti sama ada itu disebabkan oleh pencerahan otak saya ataupun kadar penglihatan saya. Sebab dekat saya memang boleh nampak mata, kanting mata saya nampak, hidung saya nampak, mulut saya nampak, telinga pun saya nampak. Tapi I tak boleh cam orang. Dr. Lim, saya sungguh terkesan apabila mendengar cerita kisah hidup doktor daripada
budak 12 tahun sehingga sampai ke ambil SPM, kemudian lepas itu continue pula dekat universiti UUM, lepas tu masuk ke UM. Adakah doktor merasakan bahawa penglihatan yang dah merosot sangat itu menjadi penghalang kepada doktor untuk continue your study? Okay, itu soalan agak susah tapi I Yes. try to answer. Ya. Yes. Okay, bagi saya ya, masa saya ingat saya kecil ya, sebab saya bukan daripada keluarga berada. Ya, I punya parents semua pun hawker. I tell myself, kalau saya nak berjaya, nak berubah kehidupan saya perlu ilmu pengetahuan. That is the only way I boleh keluar daripada kumpulan kemiskinan ya. Sebab kita tahu ya, dengan knowledge saja kita boleh jamin Betul. masa depan kita. Betul? So jadi walaupun pada I masih ingat lagi sebab saya daripada sekolah pendidikan Cina, bila masuk St. Nicholas, dua sistem yang berbeza. Satu bahasa daripada Cina terus kepada bahasa Melayu sepenuhnya. Bangga masa buka mata sudah belajar bahasa Melayu. Okay, masa itu I ingat ada spellingnya ejaan teruk sangat. Teruk sangat ya. So I pun ikut je syukurlah at least ada sebab ada orang kata dasar foundation 2 years lah dekat St. Nicholas. Bila saya masuk ke sekolah menengah ya, selepas saya duduk lagi sekali untuk UPSR, saya masuk ke sekolah biasa ya, sekolah Haji Janabi tingkatan 1. Daripada situ I start boleh perform lah. Tapi I syukur bila I punya pengalaman, bila saya belajar ke tingkat lebih tinggi, I punya pencapaian nampaknya pun bertambah baik lah. Sebab itu saya memang sangat-sangat tidak setuju orang kata kalau you budak kecil, you tak pandai, dewasa you pun takkan pandai. Itu saya memang tak setuju sama sekali. You are the testimony. Yes. Sebab itu saya kata, jika kamu nak berubah, Yes. selagi you bernyawa, you boleh berubah. Yes. Jika you tak nak, memang tak akan berlaku. betul, Yes, betul. that is depend for yourself yang akan determine you. Ya, Ya. betul. Sebab saya dalam masa itu hati saya satu saja. Ya, saya tak nak jadi satu orang buta yang dipandang rendah oleh orang lain. Sebab masa itu angka saya kata, orang tak nampak, you hanya boleh mengemit sahaja. Ya. Jual tisu. Jual tisu ataupun you buat urut ataupun telefon operator. Yes. Saya tak nak itu. Sebab saya kata myself, I nak buktikan bagi mereka tengok saya orang yang luar biasa daripada apa yang mereka kenal. Itu pandangan doktor masa tu di tingkatan 5. Ya, betul. Wow, memang hebat. Ya. Memang hebat. So lepas tu bila masa itu of course lah keputusan tak berapa okey, tak dapat tawar masuk diploma, agak kecewa juga, dan mata pembelajaran, dan satu lagi saya ambil keputusan ya untuk belajar. Saya actually I ingat lagi tingkatan 4 saya nak belajar account. Akibat daripada dan matematik tambahan. Sebab saya tahu dua subjek ini adalah subjek perlu untuk saya masuk ke meritokrasi. Sebab masa itu meritokrasi sudah bukan kepada okey penglihatan. Saya fikir nak masuk ke situ. Okay. Tetapi saya dinafikan hak untuk belajar. Sebab satu, cikgu cakap matematik model saya di PMR dapat B. Kemahiran hidup saya dapat B. So, syaratnya tak cukup. Okey. So, saya pun fikir satu sahaja. Satu hari saya nak buktikan keputusan hari ini memang salah. Jadi, itu yang daripada situ saya belajarlah. Dan terus di masa di Universiti Melaya, doktor ambil perniagaan. Masa ke Universiti Melaya, saya dapat kursus economics lah. Economics. Masa tu doktor tahun berapa tu? Masa itu saya 2000. masuk Universiti Malaya pada 2005. 2005. Dan
selepas itu, apa yang membuatkan doktor pula, sebab di Universiti Melaya difahamkan dia ada orang macam sukarelawan untuk membantu student, betul? Betul? Dan dengan bantuan mereka, doktor meneruskan pengajian. Apa yang membuatkan doktor nak continue juga, lepas degree tu ambil pula masters, lepas tu ambil pula PhD? Why? Why? Ah. Okay, let me tell you the truth behind. Okay, semasa saya buat master degree, yeah. Okay. Let back to the first degree first, Okay, masa saya first, seperti yang saya kata, saya dapat tawaran pertama dekat Universiti Utara Malaysia. Yes. So saya dipindahkan ke dah lambat orang sebulan lebih. Consider is a second intake lah. So saya masuk, memang semua scholarship semua dah tutup lah. So I ambil PTPTN. It's okay. PTPTN. No problem. Okay. Yes. Yeah. So no problem. So first semester, of course, marker tak berapa bagus lah. Yes. Sebab baru masuk, Ya. saya pun tak tahu apa-apa. So alright. So okay lah, masa itu I pernah CGPA 2.9 something lah. Okay lah, masih Cukup boleh makan hidup aja lah. Cukup makan lah. Alright, no problem. Yeah. So second semester, masa itu kawan-kawan kata, tak apa, you tak nampak. Okay, you sudah cuba you punya sedaya upaya. Okay, no problem. Second semester, I dapat 3.6. 2.6. Ya, 3.6. 3.6. Wow, hebat. So orang kata, lain set cerita pula. Dia tak nampak. Itu lecturer tolong dia. Biasalah kan. Orang selalu buruk sangka kan. Okay, it's okay. No problem. Okay. Sampai second year, first semester, I dapat 3.99. Oh my goodness. Itu anugerah dekan tu. Yes. Okay. Masa itu, lagi satu set cerita, lagi sedih saya dengar. Okay. Okay. Untuk set semester itu, saya masuk satu kursus wajib. Ya, itu lecturer yang mula-mula masuk, ya. Saya diminta untuk drop paper itu. Sebab dia kata dia tak tahu nak mengajar orang buta. Ya. So I drop paper itu dan I buktikan orang buta tak jadi masalah. Semester itu I get 3.99. Astaghfirullah. Okay. And then Syukur, alhamdulillah. Apa pula astaghfirullah pula. It's like a 4 flat. Yes, just 1 A minus. Oh my gosh. And then cerita pula orang kata dia tak nampak lecturer cikgu Lagi dia. kasih dia bakal Kesian dia. percuma. Lagi Iya. cerita pula orang sibuk kan. So it's okay. Tak apalah. So I sambung sampai habis. So at the end graduate with 3.48 lah. Almost 3.5. Okay. So I pun kata okay lah, let me take the master degree. Why? I nak sambung I punya PhD. I dalam pengajian tinggi, I tak pernah fail satu subjek pun. Never. Until I punya master thesis, master project thesis, saya gagal. Okay. Okay. Padahal saya tak fikir saya gagal. So at that time I was served lah as the tutor. So actually in another formal way, I tahu kenapa I gagal. Okay. In my heart, I tell myself, saya perlu buktikan kepada pemeriksa tersebut, bahawa I better than her. Fush, dahsyat. Dia 50 tahun lebih baru dapat PhD. Just get the PhD. I must younger than them get the PhD. To bukti saya lagi bagus daripada dia. Dahsyatnya. At the end, okay, mungkin masa itu muda, tak putus asa. So, selepas habis graduate, I punya master degree, immediately saya daftar I punya PhD. Terkejut diorang. Yes, agak terkejut. Padan muka diorang. So, after 6 years, I berjaya graduate jugalah. Allah. Your PhD ni dalam bidang apa, doktor? Saya dalam bidang kajian pembangunan. Fokus dalam industri kecil dan sederhana. Oh, SME. Yes. Okey, Dr. Lim. Mendengar kisah Dr. Lim daripada orang kampung,
kemudian mengalami begitu trauma ya, kemalangan dan rawatan-rawatan, bukan saja nak menyelamatkan nyawa, lepas tu rawatan mata dan sebagainya. Kemudian doktor pula masuk ke universiti, ambil masters, ambil PhD. Wow, saya nak cabarlah orang-orang yang sudi menonton podcast ini. Kalau doktor ni boleh berjaya dapat PhD, kita yang ada 100% penglihatan ni macam mana? Takkan cukup makan aja kan? Apa pesan doktor kepada rakyat Malaysia, terutama sekali orang-orang muda yang doktor tahu kan sekarang ramai tak nak ambil SPM aja doktor, bukan nak ambil PhD pun. Beberapa tahun yang lalu katanya 10,000 budak-budak tak nak ambil SPM. Cuba doktor bagi sikit kata-kata hikmah kepada mereka. Okey, satu je. Mungkin hari ini you rasa apa yang you ada, you boleh hidup survive dengan selesa. Macam mana apa terjadi 10 tahun kemudian? Parents kita tak pernah give up kita. Why kita give up our future? Ya, jadi debutlah peluang ya untuk mengubah diri, berbakti kepada negara dan bangsa, ya, belajar apa yang ada, sama ada melalui institusi formal ataupun informal institution, ya, untuk memperkayakan segala ilmu pengetahuan yang ada, sebab ilmu pengetahuan dia tidak bernilai, ya. Bila you perlu guna, itulah harta yang akan ikut kamu seumur hidup. Bukan harta benda yang you warisi, tapi yang ilmu pengetahuan ini you akan warisi selamanya dan dia tidak akan boleh tinggalkan kamu. Sebab itu, ambil peluang dan kesempatan belajar yang apa yang ada. Sebab dekat Malaysia, kita peluang untuk belajar memang selalu ada. Di mana-mana sahaja. Ya. Ya, bergantung kepada individu, dia nak ke tak nak. Ya. Dan bukan sahaja belajar yang apa yang you nak, belajar yang apa yang pasaran perlu. Sebab itu yang akan janji masa depan kamu. Okey. Doktor, saya betul-betul terkesima hari ini. Kerana saya ni nak ambil masters pun tak berani. Apatah lagi nak ambil PhD. Zaman-zaman saya dulu kan. Jadi kepada tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak doktor kerana memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia yang sudi menonton podcast ini. Kepada anda, okey, tolong sebarkan podcast ini kepada generasi muda dan jadikan Dr. Lim ini sebagai ikon untuk menimba ilmu. Ilmu sangat penting. Okey, dan jangan kita sekali-kali kata orang kurang upaya. Full stop. No. There is no end to education. There is no end to the desire to mencari ilmu. Terima kasih banyak-banyak Dr. Lim dan saya ucapkan selamat maju jaya dan hingga kita berjumpa lagi. Okey? Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Saja tauhid